Boleh cuba berlaku saudara-saudari, aku pun boleh kira akak ibu jari. Ramah hok teracuba siapa nak lagi, pekeh pun senang kira tidaklah tinggi. Video kahwin terjamin kualiti, mampu milik garanti puas hati. Cepatlah kita telefon nombor ni, cubalah kita beza dengan tempat lain. Tentu tak boleh nak lawan pekeh abedeng PKM Solution. PKM Solution menawarkan package video kahwin paling murah di abad ini. Senang bahasa, mudah kira, pandai kecek, bui saja. Bah, tak apalah deh. Gelak dah kita malam Jumaat ni. Gata teh. Mudah-mudah soalan pegawai nak turun medan lagi ni. Terima kasih adik kakak Komando malam ni bersama di pentas DK Farmasi Amal Bah Kuning. Bertujuan utama membantu sekadar yang kita mampu, menunjukkan keprihatinan penggiat-penggiat seni DK Barat di Kelantan dan juga ada daripada Kuala Lumpur. Menzahirkan dan terima kasih kepada ada. Malam ni juga kita ada buat sedikit kutipan. Tak, kutipan sebenarnya untuk ni. Untuk bantu Masjid Mukim Bakar di Aceh. Yang mana ada beberapa peralatan yang rosak akibat banjir lalu. Ada petugas-petugas akhir rang di kalangan tuan-tuan dan puan-puan boleh menyumbang sekadar yang kita mampu lah. Peluang besar untuk kita mengutip amal untuk dunia dan akhirat. DK Barat malam ni DK Amal Farmasi. Ai sempena poh kuning ramah-ramah malam mari. Anak putih ada remah nak bantu masa banjir. Ai batu sini batu samu bersama dengan orang DK. Terima kasih artis sudi sama Ambo. Walau tak payah bidit tapi siapa mari berlaku. Apa Pendek kata malam ni orang kata terpuas hati. Tengok kadang. ya sempena poh kuning sedikit sebanyak kita bui. Terima kasih politik bui pinggir tempat dia. Hasrat sangat molek tempat comel dia sedia.
ada. Mampu habis lembu-lembu, mampu habis kambing-kambing. Kagok. Harta habis ibu-ibu, alah sedih zahir batin. Baru itu beli maskot ubat farmasi. Boleh tengok ladek kakak tapi tak boleh nak beli. Fikir barak malam ni cara-cara terpilih ubah. Ya muslimat dan muslimin, kalau nak beli kat no lihat. Sebelum beli kena baca telefon dia. Kena tengok, kena perhatikan lulusnya ada. Kena tengok label dia ada label hologram. Baru ada lulusnya kita baru korek kata comel. Yang kedua kena tengok nombor pendaftaran. Walau sikit, walau banyak, jangan buat lebih kurang. Sebaik-baik kita beli hot dog jual di farmasi. Hot tu kereti jamin sudah dibui. Beli di farmasi kita jumpa doktor. Mudah-mudah Cik Wati atur Cik Wati atur. Anis tengah ada setengah kau duk beli pasar malam. Jangan ya jangan. Kau tak cekak pukul lemah kau lama kat kau. Ya orang kita berakhir benar dengan ubat kuat. Ingat belakang ni. Ini ubat terkenal. Tak cakap lagi, tak cakap royak. Pesen pula orang Tino berakhir kering pemutih. Orang suruh putih, suruh putih. Nak wi comel sebuah bunga, nak wi orang sedap keling. Kalau pesen besar nak cari boleh kecil. Siapa demo tak khabar demo gelo habis duit. Terang lah ni pula duk beli kat Facebook. Allah. Tak boleh buat macam ni. Kata tak good. Facebook, internet ada pula Twitter. Macam-macam. Buka tek pecik macam-macam ubat tu. Nyaduk kaya kau iklan kecek benda molek-molek. Iklan molek belakang ya. Kau nak wi laku bagai, nak wi beli biar habis ketek. Mari makan ubat ni 5 minit tu boleh kurus, dia kata. Aku tak percaya macam ni. Nuzah tentu mampus. Makan sebiji boleh nebak putih gunung, dia kata. Silat-silat makan diri aja mau pakai bertemu. Ambil comel kering ni seminggu putih selalu. Kepek tak Seminggu tukar jadi kuning, boleh tukar jadi biru. Makan ubat ni hok pendek boleh tinggi, dia Kata kata. kaku. Buat nyanyi kaku. Makan ubat ni gagak jadi lacak, dia kata. Bertutur jadi licin, kabar-kabar jadi tokap. Kena ingat belakang-belakang, kena cek kelulusan ya dulu beli. Kelulusan kena ada, kena tengok satu-satu. Kena tanya doktor, kena tanya ni farmasi. Baru Allah. Atur
hari. Makan 3 kali, nak makan tu bila? Bila ya banyak boleh. Ai makan malam ke makan pagi, sudah banyak sia. 2 kali sehari, sekali pagi, sekali malam. Aduh sekali tak royak eh. Oh, ada orang mudah ngoti, tak kira tak boleh buat orang kita. Oh. Pada patuk sini dulu untuk raung kali ni. Kita gula ambil lagu untuk sebenar buah kuning. Lama lagi artis nak nyanyi lepas ni Pendek kata kat tok habis kita ibu tukang nyanyi. Siapa mati? Allah sama besar dengan payung kedan. Aduh. Kita tampilkan khas di politeknik ni. Orang ada dalam ni aku rasa kena makan ubat mana ni rasa. Aku rasa boleh tu. Oh jadi nak jadi penting tu. Tak ada tengok jatuh. Tengok keluar. Kita jemput Armel mari. Saudara ambo, adik ambo. Kita nak buang adik pada tengok pada adik pula. Ni apa? Jadi abang ni kena prihatin makan ubat vitamin ke adik, tengok adik ada usaha ubat. Abang kecil ada usaha. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh ramai. Oh muda datang ni pun apa? Muda pun tak datang. Kau berat sungguh. Okey, assalamualaikum tua semua beramal lah kita sebelum kita diamalkan. Supaya semayalah kamu sebelum kamu disembayangkan. Macam mana tadi kita nyanyilah untuk semangat kepada masjid Bakar Macam. Kampung Bakar Macam. Okey. Terima lagu yang berjudul Kenangan Menambah Luka Hibah. Okey, lagu sedih sikit Musim berlalu, hari berganti, hidupku tak dakmu, kini ku sorry diri. Bila ku pilih detik bersama, segala kenangan menambah luka hibah. Langkah seiring kita bersama, segala gurauan gelak ketawa, berjanji setia hidupkan bersama. Begitulah janji yang ku bina. Musim berlalu, hari berganti, hidupku tak dakmu, kini ku sorry diri. Bila ku kini
Allah ramai orang weh. Jadi terima kasihlah kepada Wati Farmasi sebab sudi jemput abang mari sini malam ni dah. Ni pertama kali abang kena di Politeknik Nok Lanah dah. Okey, mula start ni kita dengar lagu Jiwa dulu dah. Untuk orang yang muda kita dengar lagu Kubawa Diri. Dia melawai kalau kita duduk tepi api datang La 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 la. Tak nampak orang, tak nampak lampu ni. Tak sedema duk tanya ke mana kawan nak pergi, jaga ikut rasa uyukan di hati, bukan hati tak kasih, bukan kawan tak sayang, tapi nak duduk tak boleh, kita dua tak padan. Kepada petugas-petugas yang bawa itulah tabung derma tu, kita minta boleh dah jalan ni orang tengah penuh molek, kita minta jalan lah. Dan kepada penonton-penonton minta derma lah seikhlas yang boleh lah. Okay, sebuah lagu daripada saya yang boleh dikatakan sehari berapa kali tak boleh lah, banyak disiarkan di radio-radio Kelantan yang diberi jodoh setiap ujung nyawa. Boleh khas untuk orang Politeknik ni di Kulanan ni tak nyanyi lagi ni.
sepi, aku sunyi bila tinggal ku menyanyi dari berke hati, tu angin habis makeri. Ku tidak malas nak berjabatan, mari kasih ku punyamu ada, mari terbayang manisnya muka, berjalan bunyi serak, kasih abang masih ada lagi, abang sifat tayu dalam hati, tak kehilang tak ada pengganti, kasih saya abang bawa mati, kasih saya abang bawa mati. Terima kasih. Satu lagu daripada saya, pesanan farmasi. Silakan Cik Wati. Ingat semua ambo nak pesan, nak kali ubat kita makan. Fikir dulu sebelum telan, jangan kena peh, tahu masa nak makan. Ingat semua ambo nak pesan, walau banyak ubat kena makan. Fikir dulu sebelum telan, jangan kena peh, doktor kena makan. Amali mau betul benda ni kena faham, empunya yang betul orang lain tak boleh makan. Masa kena betul tahu cara pengambilan, ubat yang betul baru boleh kita makan. Ingat semua abang nak pesan, guna ubat ada kelulusan, ada nombor pendaftaran, ada hologram, selamat kita makan. Farmasi besar hari-hari, ubat kita jangan dosi, guna untuk ahli miskin, jangan kita tukar ganti, baru ubat kita jadi. Ubat titik mata tak lelah kita makan, kena tahu jaga, jangan salah faham. Silap makan ubat bahaya nyawa kita, sebelum terlambat kena jaga. Ingat semua abang nak pesan, guna ubat ada kelulusan, ada nombor pendaftaran, ada hologram, selamat kita makan. Sebelum saya tampilkan artis yang ditunggu-tunggu, saya rasa mana petugas-petugas kutip tabung tadi tu, kat tabung derma minta rang sikit, ramai lagi ni sahabat-sahabat kita belah ni nak derma untuk tabung banjir masjid mungkin bakar ni, selekeh orang kerik sikit tak apa malam ni, sebab niat kita satu, kita nak membantu masjid yang terjejas dengan banjir. Di akhir majlis kita malam ni, kita akan umumkan kutipan yang kita dapat dan kita akan serah kepada
wakil daripada pejabat agama Jaya Hamacan lah untuk menerima bagi pihak masjid. Seterusnya saya tampilkan bawa jauh ni daripada Kuala Lumpur, Lembah Kelang. Kita bawakan khas dan sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, tarikh 3/4 ni saya pilih sempena tarikh dengan beliau. Orang yang pertama memberi pengesahan untuk bersama saya di pentas amal DK Farmasi. Satu tepukan untuk Isai Fazli Syam. Saya persilakan Isai Titan. Sabotah ni, sabotah ni. Tes. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Hei, mata cuma pagar tu jawab lah apa main mesejnya. Sihat ke? Syukur alhamdulillah malam ni tak dia mau sampai pukul 8 suku, ada lebih kurang dalam 10 orang. Jadi pihak penganjur di farmasi pusing. Tapi alhamdulillah kalau setara ni 1000 orang pun lebih. Tepuk sikit untuk diri kita ni. Sebelum demo terus ke terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Demo nak kita tak apa ni bak apa kerah. Tak ada ubat lagi tu. Kerah molek. Halo. Kata dia. Di kawan pelik dia jalan. Boy, terus jalan makan. Jalan. Mana cetak tadilah kawan pelik. Mau tahu kan? Okey, demo bawa maskot Cak Noh. Okey. Maskot pun untuk ikut ubat. Dia makan ubat tu. Makan ubat tu. Okey, terima kasih maskot. Okey saya. Cak Noh ubat anda. Syukur alhamdulillah pada malam ni ambo siapa mari juga ke Politeknik Kuala Lumpur. Aku heran dia ni. Nanti dulu sudah dia. Minta tolong pergi 4-5 orang takut roboh. Ping. Jetak jalan. Padi minta okey, syukur alhamdulillah. Pada malam ni inisiatif daripada penganjur wadi farmasi mengadakan DK Farmasi Amal Bakuning. Dalam persembahyan DK Barat ni kita nyapa 2 mesej. Satu Cak Noh ubat dan satu lagi Cak Noh kepada mangsa banjir kita. Seperti mana kita tahu 24 bulan 12 hari itu Kelantan ni berlaku musibah yang sangat-sangat besar. Tapi ambo banggoso ya. Orang Malaysia terutamanya orang Kelantan sangat-sangat prihatin. Bantuan tak putus-putus dari dulu. Siapa aku hari ni? Satu tepukan untuk orang Kelantan kita. Okey, walaupun lebih kurang 50 hari tu. Saya orang darah asal dari Kapur, banyak tanggungjawab saya kena pikul. Apa saya dapat tak bersyukur, boleh DK Barat di Kelantan di Kuala Lumpur. Dengar 2000 ni sambung pengajian, nak cari jalan senang, nak ubah masa depan. Tinggal kapur lama, tinggal mok sore-sore, air mata beli nengeh masuk you insya-Allah. Jadi mula-mula amo masuk kelas, amo sore jauh kata dalam kelas. Sekali dalam kelas begini. Masuk kelas sesi berkenalan, keke dalam kuliah, ambo sore jauh kata. Masuk kelas sesi berkenalan, keke dalam kuliah, saya sore jauh kata. Nyawa tak buah halak cerah duduk pandai, nyawa tak buah halak cerah duduk pandai. Dengan lapah bismillah, saya ni nama Isai. Dengar mula-mula duduk pandai dulu. Mula duduk pandai, saya ni asal semua. Nak derak nak pandai, dalam bandar boleh sesak. Malam-malam lupa rasa buah, habis cekak. Buah saya belajar, saya tupik DK Barat. Jadi masa duduk korupuk kan, apa yang kak hamba jumpa macam-macam jenis saya. Bukan Kelantan keluar. Ada suara tanya saja, dia telefon malam. Bunyi telefon. Masa tu telefon murah.
Kelantan saya tak suka mabuk pening. Saya orang darat asal dari kampung, banyak tanggungjawab saya kena pikul. Jadi dulu masa ngaji ambo pernah kewe ambo ni apa kewe kau lana orang lah kau kota baru tapi dia kaya orang kau lupa pakai supen noding rambut merah sekarang ni pakai ina ya bukan dai mahabuk dia tu marah kau ambo tinggi marah celaka satu hari ambo dah training tinggi dalam you dia mari kau bengah sama dikit dengan ai tak ada masa ai pun tak boleh mikir you nak dikit siapa bila yang Islam sama dikit dengan ai tak ada masa ai pun tak boleh mikir you nak dikit siapa bila ai pun nak stay tu big daddy dua-dua ai pun nak stay tu big daddy suka-suka you pilih ai atau dikit you pilih satu antara dua dia kata ni bapak jawab dengan ni adik abe nak royak bukan tak baik kalau abe dikit barah jiwa abe sakit kalau abe tak buat baik adik balik sebelum abe sepak walau saya darah saya syukur pada Tuhan dengan dikit barah saya kenal nama orang apa boleh royak saya tetap nak berjuang saya nak memartabat seni warisan saya orang darat kisah hamba faham kau juga tu jadi nak ayatnya dok walaupun kita duduk di mana-mana pun janganlah lupa asal usul ingat apa kita buat pertama sekali ni ya. Macam malam ni oh ni nak comel lah nak buat dikit sama bahun ni dok. Jadi untuk lagu seterusnya mana? Sebelum lagu seterusnya kita nak bagi peluang saya rasa ramai peminat isi title sini ni dah. Mari dulu tong kita nak tunjuk ni ni contoh tong dia ikuti pedermo saya nak bagi peluang saya nak bagi peluang kepada 3 orang yang nak derma malam ni isi bergetong atas petang 3 orang boleh ambil gambar 3 orang dah lepas ni tu akan jalan cuma nak bagi peluang eksklusif malam ni 3 orang yang pertama saja sebelum isi nyanyi lagu seterusnya Jangan rusing yang tak ke jamu dagu. Demo selalu nak orang tak kecek tapi bagus demo naik. Selalu nak demo. Okey. Nanti. Sekolah mana ni? Pakak main. Adik apa khabar? Nama ke apa nama? Nak kenal nama? Nasri. Nak mati alih. Adik nama ke apa? Nalisha. Oh sedap nama. Abang sekap besar tak jumpa nama sedap sekarang ni. Paling sedap bagi abang nama senang je. Adik duduk mana rumah? Laki kolej. Oh, laki kolej. Patut kemarin baju tidur. Okey, tak apa dah. Okey, masuk dah. Masuk. Ambil gambar. Kon. Cerita ni, cerita betul, ambo tak pelawak. Okey, noyak kamu. Berapa musim hak gitu? Aku pula cerita juga kau. Cerita boleh saja. Bila ada gua sedap. Oh. Mau je dengar mak you. Dia kata kalau seorang orang mati ku. Kalau 2 orang hidup, kalau 3 sekarang ni wadi masih boleh cuma kira bercara. Oh. Mak you. Ada mak you. Kenapa? Ada. Kuria ubah. Jadi cerita yang berlaku di Thai The Back Clinic SL ke jual hati tu. Dekat dah tadi. Ambo ni Isen ni jumpa dengan seorang orang gila. Ajin jumpa orang gila? Ha? Membawa seorang orang gila tu aku dah kan. Mana nak contoh? Aku jumpa orang gila, aku tak yak mungkin dah. Bawa orang aku tak boleh pergi. Bawa aku bawa. Tak buat tak orang gila kau. Jadi cerita dia yang tuan-tuan dan puan akan kemudian. Orang gila ni jalan selok air. Sekarang ni. Dia jalan betikut ni.
Oh. Di jalan ada gila tu. Mu gila, kau tengok orang gila. Kau orang gila tengok mu tak? Dah. Jadi saya dia duduk di cabai tiga, saya sengaja aja tengok. Saya perhati, weh ada orang gila juga kau sini kata. Iya. Kok sedangnya budak-budak besar-besar adik order mall ni pakak kata, "Pak cik gila, pak cik gila, gila." Orang gila tu mah. Okey gila tu, orang gila tu. Orang gila tu mah. Mago. Terang aku laku deh. Mu kata kat aku gila. Aku budak dia main skateboard situ lah. Main skateboard. Oh gila. Tepi. Dak mu pun nak kata sungguh apa? Dak mu nak ngomong muka-muka gila. Tak apa aku nanya. Muka budak main sungguh bukan awak nak. Okey bareng. Minta masa ni kau nyanyi Oh gila lah. Okey mari terang mu kata mu berlaku deh. Okey. Dah lagi no. Aku ready. Aku Mu gila dah. Gila. Ha. Oi gila. Siapa gila? Gila tu. Selek mata. Siapa gila? Mu gila ataupun aku gila? Kita dua-dua tak ada beza, tak tahu mana hala. Mu gila ataupun aku gila? Gila. Cukup gila tu. Oh gila tu. Jadi orang gila tu dia jalan salah kait sekarang ni. Jalan salah kait. Terus mu kata, "Apa jalan salah kait?" Malu aku malu. Oi gila. Apa jalan salah kait gila? Orang tengok hino aku jalan salah kait. Padahal sama je dengan orang lain. Lah ni amat tino pakas ke sikat tungging. Mu tengok hok ano siapa gila siapa kere. Siapa gila? Paling kenyang ni gila. Cuba dulu. Tak ada beza, tak tahu mana hala. Mu gila ataupun aku gila. Oh, orang gila tu jawab. Jadi orang gila lapar. Mu tu ke kedai rumah aku. Mai masuk makan ke kedai mu. Lapar. Cuk. Pergi. Keluar. Kalau rasa lapar aku rasa sedih doa. Masuk dalam kedai orang malu orang supuh. Baik aku terang cari makan itu siapa. Molek dari bawah hodok makan rasuah. Siapa gila? Oh, nak tanya ni gila. Aku gila lagi. Dua. Oh, ni gila. Tak tahu mana hala. Gila. Ataupun aku gila. Siapa gila? Orang gila tu Siapa gila? Allah. Jadi orang gila tu boleh bersoal rasuah kamu semua ni. Boleh bijak pandang. Jadi kesimpulannya, sebelum kita kata kau orang gila, kita tengok dulu diri kita tu sempurna atau tidak. Sekian, terima kasih. Saya Titan. Tepuk kisah. Lagu ni Allah tak ada tu. Jamai muda mula boleh, jamai tua ni Allah. Kak. Oh kalau lagu Mak Yen tak apa Allah. Kita bukannya mari nak joget, kita mari sing Allah ramanya atas ni. Mana? Gawe aku mana? Mak Yen benarnya mari jelah tengok dikit-dikit amal juga, tapi Mak Yen benarnya mari jumpa goplay Mak Yen. Janji nak jumpa sini mana telefon pula dah Allah lah. Tinggal telefon Syah. Ada ni. Halo, Ayang, Abi. Ya, Mak Yang. Ya, siapa lama dah ni? Ya, siapa dah? Ya, siapa sini? Ya tadi lah ni. Oh, jadinya ye ni siapa dah? Ya, siapa dah lah bengong. Berapa lama harus jangan tunggu di sini? You ni tak cerita tak setia lah dengan I. Kecil lah. Pergi jatuh recah you. Sebentar. Apa ni I masuk? I ada duduk belakang ni. Takutlah I seorang-seorang di sini yang pegang dia orang. Tak nyanyi lah I.
dara lagi. Sabarlah. Kau ni aku malah nikah dengan orang tua ni. You dulu janji laut api lah semua boleh kenal lah, gunung tinggi lah. Ni Sayang. biarlah api. Jangan dah panggil Pi di bawah aku malu. Jadi macam ni Bi. Warna jadi lagu ni muka. Jadi tak tahulah segala macam gini Bi, semalam mari. Ya. Ada orang mari jual ubat kopi. Ya. Jujur bak. Jual ubat jadi pergi beli lah ni. Ada sojabin. Puluh iya sojabin. Nanti mentah yang. Warna tubuh sayang popi tu lah ni. Tu lah Pasal bas keping molek ni. Pasal tu lah tu yang beli ubat. Yang beli ubat dia kata boleh slim lah, boleh comel lah, supaya ni lupa. Jadi yang pakai jadi perselipan. Yang nak comel lagi ke? Nak comel lagi lah. Tak payah lah yang. Ya mula jamil muda comel, jamil tua yang gini ni. Jamil muda pun Nora Dene yang lah tu. Norak apa? Nora Dene gapo banyak kali. Norak Dene tidak besok dah punya mak Yet Dene. Lebih kurang dah. Jadi yang pun belilah tu lah makan. Ni macam-macam ubat slim. Sayang semua dah beli ubat ngabel-ngabel. Pas mula tengah malam berok lah apa lah. Tidur sekat berok semalam. Masa yang telefon ke B semalam kan dalam pukul 2, pukul 3. Jangan royak lah kau orang sayang telefon kopi tengah malam nanti kata sayang. Bengok telefon kau orang. Ya. Yang telefon semalam dia duduk atas ponyo tu. Ya. Dia duduk mana? Sekat makan ubat ni jadi naik ponyo tengah malam. Mai tengok ubat mana yang beli? Ubat ni lah orang mari jual 10 ya dia kata belakang. Ubat ni yang makan. Yang tahu dak yang waktu kata dulu abi royak. Allah lah nanti tu terlupa anak kita. Anak kita no Lili. Nama ke dia? No Lili. You ni macam mana tak ingat anak kita diri? You Lili. No Lili. Dulu rumah ai panggil Ellie ya. Caleng abang, caleng abang. Jangan duk pelik lah mak ye weh. Tolong aku duk salam kau ni aku takut. Ni anak kita. Alah, apa tak nak mak ye? Kalau tahu. Mak ye yang selalu beli ubat ni. Yang beli mana ubat ni nak tanya? Ada orang mari jual, mari nama gapo tak ingat. Wadi. Roh Kapila aku apa nama tahu tak ingat lah. Roh Kapila jual ubat kau ni. Jual jadi yang duduk sini betul-betul. You tak ada, you betul-betul pergi lain. You main ayat you tak setia lah. Ada pedak dengan you ni. Kecil. Sebut ke dia pedak. Fed up. Mesej lah, gapo lah, WeChat, Facebook lah apa benda main. Facebook. Usak apa orang mau tak jadi apa. Ni. Ini tak apa yang dia beli ubat ni, ubat salah ni ya. Ni bukan untuk comel, macam molek tu. Untuk perut rokasnya. Untuk beli. Payah pada yang makan duk atas pohonnya pun. Pada bi tengok yang lebih kurang kau tu. Apa tu? Dah. Jadi semalam. Jadi kat makan ubat ni kat yang mentah-mentah ada bukannya. Bukan apa buruk rasa. Jangan ada kerja gitu yang. Uduh yang pergi saya. Ya saya. Lagi uduh bangga ni. You pun uduh you benarnya tak ada arah lah you je. Yang apa duk bakar kain lepas mok rumah. Ni kan lepas air dah ni. Lagi yang beli ubat apa lagi? Ni ada belakang dia kata kosmetik lah apa kosmetik. Mana tengok? Kosmetik. Ni collagen. Tahu kolagen apa jadi kolagen tu nanti apa? Collagen. Ai bakar belakang kan? Ni bakar mana kau ni? Sebenarnya 3 dia jual air teleng dengan botol-botol tu semalam. Pak kau men. You bakar kau ni. You bakar mana? Ai bakar muka, bakar belakang. Itu akan nak bayar belakang semua tempat ai bakar betul. Ya, aku Tino tak boleh. You tak boleh tanya. Saya pergi tak sepak bini kita kalau sepak pula ni. Kau ni tak boleh pakai. Jangan dia beli kosi kan. Tak boleh ni. Tak boleh. Oh, dia ada ubat awak boleh beli. Ada ubat tak boleh beli. Wah, ingat boleh beli belakang. Ya, biar muka selari dengan otak. Jangan tunjuk bodoh sangat. Biar muka tu, biarlah muka perangan otak jangan lah ya. Malu kau orang. Orang kata gawe siapa? You kata tak ada rumah tu biar sama. You kan you ada bujai lain. I nak ada rumah mana tengok you. Popok getuh. Yalah sebab tu I pakai kau ni. I nak suruh comel. Yang kecantikan ni sebenarnya bukan dari produk. I nak jadi artis. Okey royak ni. Oh, semua mulut. Kecantikan ni sebenarnya bukan daripada produk. Daripada diri kita. Kita cukup semaya. Kita jaga iman. Comel lah kita kau mana? Daripada dalaman kita lah. Dalaman lah maksudnya. Lama tak pakai pinggir yang. Allah lupa so. Anak akak kita seko lagi.
Padai dalam mak ye. Padai. Jok dulu, main nak ya, main nak. Dulu kan sebelum boleh no lili, kan ai kan dulu tak boleh pregnant lepas tu ni. Ya, ni nama ke dia? Beranak ke ai jatuh semua lah ni. Ni nama ke dia? Roy. Ni nama Roy. Roy. Weh, pandanya sayang pilih muka lebih kurang dengan sayang. Nunggu tak nunggu ju. Ya. Pala ke mana ni bab ubat ni? Kini sebenarnya minta maaf dah mak ye ambo ni ke. Kisah lu makan ubat dia mental. Hak tu yang ambil kau ni jadi anak, ambil kau ni jadi anak Nur Lili. Ni kita kawak awak main main bomong. Main. Tak boleh ai sayang lah anak ayu ni gapo je. Lagi mak ye lagi ke dia gini. Jadi kita kena tanya siapa dia tu ubat-ubat tu. Bagi gapo ai takut mari jual pula. Allah tak pakai lapis. Gini. Moga pi tak pandai bagi ubat-ubat dia. Pi panggil orang pandai. Pi bukan tak pandai, tak reti. Jadi pi panggil orang pandai. Mai wadi farmasi. Siapa dia? Kita kena tanya Wadi siapa farmasi. kalau bagi ubat. Gini mak ye. Gini lah. You panggil mak ye ke ai? Mak ye lah, pak ye. Mak ye gini mak ye. Yang. Bukan tak saya panggil yang tak sungai muka. Yang gini yang. Moga kita ke kalau petani semenit. Masuk kewek dulu lain. Dengar ni. Hubungan kita ni tak rahsia. Jadi apa kata kalau ya Tak rahsia gua ada anak 2 ekor ni, anak 3 ekor. tak rahsia. Dah ni baru kata tak rahsia. Tak rahsia. Gini yang. Moga kita duduk sekali tak boleh apa kata yang pilih orang serupa muka dengan sayang. Dah. Jadi dia lebih rahsia. Kuat memang. Tidak makan. Yang terus ke dengan dia. Duk atas ni main dengan pakai aku. Boleh juga ni pun apa macam. Apa macam. Apa macam YB minta nombor telefon. Aduh, kita tak pakai telefon. Jadi gini, bagaimana? Tengok lelaki ai buci ai. Jadi nak tanya ni bagi ubat-ubat ni ada kau boleh guna tak boleh guna. Mak ye pakai krim alai. Krim alai tu putih tu. ni krim alai putih tapi jangan macam bedok sejuk. Aku tengok gitu. Jadi gini, ai ingat comel macam ni apa dia kata comel macam ni apa jadi. Jangan kata percaya. Jangan kata percaya kat orang jual ubat ni. Dia beli mana ni? Dia bagi jual kau ni. Roy Kapila aku nama apa? Tahu tak ingat ai? Bagi tidak dilulus ke Kementerian Kesihatan, boros metik. Tak lulus. Tak ada nombor ke apa ni. Jadi kita nak tahu mana lulus tak lulus. Kalau nak tahu kita tengok di kotak dia, di botol dia. Ni sepatutnya ada hologram hak kilat. Kilat tu. Hologram. KKN, Kementerian Kesihatan. Hak kilat tu. Kilat. Ada guna tu. Baru boleh guna. Ingat tak ada saja-saja di buku. Lepas tu dia ada nombor pendaftaran, nombor siri. Kata you ada mini dah. Kita dua dah je. Jadi kita cek pada situ lah. Tengok dua dulu baru boleh guna. Aku tengok pengegapa tu. Jadi ni tak apa lagi tapi bukannya tak tahu lah naik bukan-bukannya kita getino malu pun tak Kau malu. Isai beli ke? Isai kau beli? Ai beli diri, mak je beli Nak diri. ingat. Dua ni amu tinggal sebentar nampak rahsia molek. Nampak skru. You ni jealous lah becik ai. Ingat kau kamu ni bentak ni. Apa? Akak barang kau tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Waktu muka tengok pun. Jangan ada. Hot ni memang ni kena Asal. pakai. Dia memang kena pakai barang hot tak daftar. Kalau pakai barang daftar tak lulu jadi ubat tu. Tapi jangan dia jenis orang jangok. Kita kenal dia mula masa dia tengah jangok. Dia sebenarnya dia gini, dia tak gini dulu dia kena remeh panah. Ni, tu je lagu ni. Padahal tak boleh ubat lah. Dah tak boleh ubat dah. Macam pamper air pakai ni kena cek juga ke ada. Gini. Mu tak makan ubat kuat ni. Main nak tanya mak ye. Ya. Mak ye masa banjir tu mak ye duduk mana? Jadi mak je masa banjir mula duduk mana orang lah mak je orang mana orang lalu. Orang lalu Tu kan kejadian banjir tu cerita lah sikit. Jadi kejadian banjir mak je nak cerita mak je Allah lah dahsyat sungguh mak je nak cerita belah air mata ni air hidup habis dubit belakang. Jadi mak je anak mak je ada klik. Ada klik. Mana dia? Biar dia lah cerita ada. Anak mak je di kinjal. Anak mak ye tu. Mana nak kenal. Mari. Ni anak mak ye. Comel kan anak mak je lah. Dahi seputih dengan mak ye. Comel. Inilah mak ye dah. Mak ye saya kena turun dah dah. Wadi pun kena turun. Mak ye sudah anak mak ye. Jangan sudah black sudah atas ni. Okey terimalah. Di. Tak gua nak kira ni. Gua nak kira kau jak cerita lah banjir tu jadi gua mak tak ingat bukan tak ingat mak masa tu sibuk duk chapping Dengan siapa? chapping ada lah dengan apa yang dikenali mak minat dia dengan isteri pun mak chapping Kuat mak pun tak padang dengan tu. tak tahu mak lama duk hujan ni Gini lah mak.
Sikit kau. Mesti. Tahu ke apa budak-budak? Inilah Nyanyi lah. nak cerita pasal kuasa Tuhan lah, iaitu besar banjir di negeri kita ni. Okey, mana sekarang? Okey. Ini satu dari takdir yang menipu negeri kita. Mari satu banjir yang luar biasa, sama pakak fikir Tuhan punya kuasa. Ini satu dari takdir yang menipu negeri kita. Mari satu banjir yang luar biasa, sama pakak fikir Tuhan punya kuasa. Kejadian sungguh dahsyat, banjir mari seperti kilat. Kita semua kena pakai ingat, marilah berdoa supaya selamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa. Dari segala bala, terimalah doaku ini. Jauh dari segala bala. Ini satu dari takdir yang menipu negeri kita. Mari satu banjir yang luar biasa, sama pakak fikir Tuhan punya kuasa. Lagunya lagu dalam filem Ras, Joby Kasemi. Lagu ni ditujukan untuk orang Tino, politeknik tu. Boleh tak orang Tino ada? Okey. Joby Kasemi kayati हमने वादा किया था जो मिलके तूने जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, दिल वो बड़े हंसी
जीवन में लाया था मेरे सवेरा याद में याद है हम मुझे याद है हम मुझे याद है ये जो भी कसम खाई थी हमने वादा किया था जो मिलके तूने जीवन में लाया था मेरे सवेरा क्या तुम्हें याद है हम मुझे याद है हम मुझे याद है. Alright, terima kasih. Lagu koyak lawa. Sebab saya tak nampak hang mana semua lawa ni. Demo jangan koyak. Rasa demo lawa. Demo jangan koyak. Mana tak derma lagi? Sila derma Kawet tegur demo tak heran sombong jua mahal ego ingat pandang langsung tak boleh pakai keberangan tinggi gelenya benar suami kok yang demo ni lawan demo jangan koyak. Rasa demo lawa, ayo buat tegur, Allah lepas sedengar, demo jangan koyak, berasa lawa, oh berasa lawa. Lagu ni mengisahkan orang, apa dia tak
Saya jemput artisnya. Terima kasih. Bagi tepukan sekali lagi kepada Aris Kabila. Okey. Sebelum nak rayak kapal-kapal lagi ni, mentah saya dah. Nak umum, PKM Solution menawarkan perkhidmatan foto dan video, pakej perkahwinan serendah RM150. Betul. Hubungi Abang Din di talian 014 292 003 014 292 003 untuk pertanyaan. Pakej Senen Pasar mudah kira, pandai kecek wis saja. Kok tu. Dan PKM Solution ni merupakan salah satu penaja pada malam ni. Ya, ni antara banner. Banner ni dia design. Malam ni kita ada banyak penaja tak? Betul. Banyak penaja. Banyak sangat penaja. Antaranya kita ada Fazlini Entertainment, Napasi Rock Loti, PKM Solution, MTR DJ and Sound, macam-macam lah. Lepas ni kita yang masa ke semasa. Betul. Betul. Dan juga waktu Suara siapa? Khas untuk dia kakak. Boleh nyanyi apa kamu ni? Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba membuang layu. Cantik sungguh orang kulana, hamba rasa nak buat bini. Jolok ke betul? Tak apalah, kalau salah pun tak apa. Okey, pakai nyanyi kamu khas untuk anda semua. Terima kasih kepada artis-artis di barat karena sponsor malam ini. Hey!
sikit. Oh, sedikit. Assalamualaikum. Apa khabar? Bang pok kita kan ni? Pok kita? Tak ada belum tu? Tak ada. Tak ada. Tak apa lah, kita nyanyi pok kita lah. Oh tu nampak kilak ni. Oh jangan tinggal. Okey. Oh ramah. Aduh, buka sikit. Oh, bangun nampak. Oh alhamdulillah deh, nampaknya sambutnya begitu menggalakkan sekali lah. Terima kasih lah, terima kasih. Okey. Jadi terlebih dahulu Roy ingin menyanyi. Sebelum Roy menyanyi beberapa ratus lagu, Roy ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Farmasi Jabatan Farmasi Negeri Kelantan kerana sudi memberi ruang untuk kami artis untuk membuat show kutipan amal amal bah kuning. Oh, memang hebatlah kuning. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada bagi pihak Politeknik lah kerana memberi ruang juga kepada kami untuk mari buat dikir amal bah kuning. Dan terima kasih web tamunya bertanggungjawab. Terima kasihlah kepada Datuk Wadi Farmasi dan AJK boh kita, boh room kita dan semua kepada penganjur-penganjur pembara seni semua ada, Nafas Sirah ada. Okey, terimalah lagu yang pertama daripada Roy. Terimalah Merindu Tanpa Kata untuk anda semua. Okey. Dikir rambung kan? Kita live dengan panah deh. Dikaulah yang ku sayang, dikaulah yang ku rindu, segenap ruangku terbayang, wajahmu diingatan.
Untuk Raja. Okey, terima kasih juga kepada lighting. Lighting dengan khabar daripada Asri. Asri. Ya, terima kasih yang telah semua malam ni cukup untuk beramal semua. Okay. Terima kasih semua kepada anda semua. Biar menjauh dari menghampiri, agar tak berulang keluhan hati. Biarlah putus tak bersambung lagi, andai diingati sedih pun kembali. Tak perlu. Ayo lopas sih. Tak perlu bertanya kabar, tak perlu. Ya, terima kasih kepada rakan-rakan artis. Terima kasih kepada Mai. Dan bila ku berjauhan, teringat kenangan silam yang mengiris perasaan lama terpendam. Masanya sudah terlewat untuk ku terima tiap kekesalan. Walau berbagai caramu, tapi ternyata sia-sia.
daripada Arif Kapila. Betul, walaupun Okey, dan pada malam ni juga harap bos kita, bos OC kita ada di sini malam ni Ya. OC Kok Nanah kita di mana dia dia kata dia mari lewat si tadi, di mana dia? Mungkin ada. Terima kasihlah Okey, dan terima kasih juga kepada Nick ataupun Di Laila Trading. Kerana beliau juga merupakan satu seorang yang telah menyumbangkan banyak untuk program-program kita untuk malam ni. Okey. Terima kasih Habib Roy. Terakhir daripada saya jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Satu tepukan. Tanpa anda semua, Ya, betul. walaupun kita menghimpunkan pendekik-pendekik artis terhebat, kalau tanpa anda semua majlis akan hamba. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang keduanya, terima kasih kepada sahabat-sahabat seni saya. Ya. Sahabat seni saya daripada Kelantan, daripada Kuala Lumpur dan semua. Sahabat penaja saya, penaja banyak nak sebut tapi semua yang terlibat. Dan tidak lupa juga sahabat media saya, sahabat media, media cetak, media elektronik, Facebook dan sebagainya. Terima kasih banyak. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Politek Kok Lanah kerana memberi ruang yang cukup besar untuk kami. Terakhir, terima kasih kepada cawangan konservasi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, ofis saya yang memberi ruang dan pentas cukup besar untuk kami bersama. Okey, Abang Roy, itu saja. Okey, ada artis-artis kita ada atau apa yang kita ada taruh. Cik Amran kita mau megak kita. Ada nak. Okey, DK Rambo. Okey, terimalah lagu DK Rambo. Warna lekan. Ekor supo mula. Kita guna apa? Oh, marah tahu ya. Oh, kita guna apa? Tak berani. Ekor. Kau enak tegak. Tengok keliru jom mata. Tengok keliru jom mata. Nyom mari angin sekat demo kaya.
amre sudah pukul 12 suku. Hai, sudah masuk tengah malam, boleh gadulah dulu. Hai, kalau dia 12 suku, siapa masuk kena balik. Ayo, ayo, ibu, abang, adik, iya. Hai, ucapkan terima kasih penonton di Kelana. Okey, sebagai penutup. Ya, lagu apa boleh kita minta sama-sama dengan sama-sama sama-sama. Patung pun boleh. Jom. Wa boleh